Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat asam rebus ikan kerisi. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, mula-mula sekali kita akan tunjuk bahan kita kisar ni lah. Kita ada bawang merah, lepas tu kita kisar juga bawang putih. Cili padi ni kita ikut kepedasan kita. Tapi jangan terlalu pedas sebab tidak sedap juga deh kalau terlalu pedas. Masukkan kunyit hidup dan lengkuas. Ni kita masukkan air, kita kisarlah bahan-bahan kita ni. Air tu kalau masukkan lebih pun tak apa dah sebab dia nak kuah banyak juga. Kita buat asam rebus ni kuah dia lebih sikit. Tapi jangan terlalu cair. Kalau terlalu cair tidak sedap. Jadi saya tambah pula air sikit lagi. Dan kita akan masuklah bahan-bahan kisar kita ni biar dia mendidih dulu supaya hilang maung. Sebelum kita letak ikan tu, kita kena biar dia mendidih dulu. Biar lama sikit hilang maung dia tu. Lepas tu kita tambahkan asam keping. Asam keping kena lebih. Sebabnya dia asam rebus ni dia lebih kepada masak dah. Lepas tu kita masukkan sedikit sahaja tempoyak. Tempoyak ni jangan banyak. Kalau masuk banyak dia jadi masak tempoyak pula. Kita ni bukan nak buat masak tempoyak. Kita nak buat asam rebus. Tapi kita letak juga tempoyak sebab kita nak rasa asam rebus kita tu lebih sedap. Tapi dia tak ada rasa macam kita makan ikan patin masak tempoyak tu ke. Tidak deh. Tapi dia sangat-sangat sedap. Kalau yang mana tak pernah cuba letak tempoyak lagi dalam asam rebus, terawak cuba letak. Memang sangat-sangat sedap. Ni kita masak biar dia mendidih semula. Lepas tu saya akan masukkan timun. Ni kita masukkan timun dah yang kita potong panjang-panjang gini. Lepas tu kita biar dulu timun ni dia layu. Jangan masukkan lagi ikan sebab ikan kerisi ni dia cepat masak. Jadi kita masukkan dulu timun bagi dia layu. Barulah kita masukkan ikan. Ni kita masukkan ikan kerisi. Kalau buat asam rebus dia sedap kalau jenis ikan yang ada sisik. Ada sisik tu deh. Tapi kalau kita nak buat asam rebus ni, sisik dia kita kena buai lah. Kalau kita goreng, tak payah buai sisik dia. Sebab sedap kalau kita goreng sekali dengan sisik. Deh, kalau kita nak buat asam rebus, kita kena buai sisik dia tu. Ni kita masuk ke ikan kerisi kita lah. Kat tempat saya ni dia panggil ikan kerisi. Ikan kerisi ni harga dia tidak mahal, memang murah. Kalau orang kata saya beli ni RM3 sekilo. Tanya dia murah lah. Ni tambahkan bahan-bahan perasa dia. Kita letak garam, letak gula. Gula sikit saja kita letak dah. Ni kita letak ajinomoto. Untuk menyedapkan lagi lah masakan kita. Untuk merasa lagi. Ni kita kacau tu perlahan-lahan supaya kata ikan tu tak hancur. Macam awak kata saya nak buat ikan lain daripada ikan kerisi. Boleh je tukar ikan lain dah. Macam ikan, tapi ikan yang ada sisik tu dia sedap. Lepas tu ni kita biarkan dia mendidih. Biar ikan kita tu dia betul-betul masak. Jadi boleh dah kita tutupkan api. Nampak tak asam rebus ikan kerisi kita. Rasa dia, bau dia tu tak sama yang macam kita buat sebelum ni. Sebab tak sama tu kerana kita letakkan tempoyak tu sikit. Kalau satu sudu tu, separuh sudu je letak tempoyak. Untuk rasa-rasa je deh. Ni kita nak angkat, lepas tu nak hidangkan lah. Nampak tak kuah dia ni saya buat tidak terlalu cair sangat. Dia ada kata tidak pekat sangat tapi sedap lah kalau kita makan, kita hirup tu deh. Macam asam rebus ni dia sedap kalau kita hirup kuah dia panas-panas. Lepas tu makan dengan nasi panas-panas. Ni orang kata selera lah. Kalau yang mana demam ke rasa tak selera nak makan, cuba buat ni. Memang sangat-sangat sedap. Dulu saya buat asam rebus saya letak pun tempoyak. Tapi bila saya makan yang orang buat tu dia letak tempoyak, memang sedap. Jadi bila buat asam rebus saya akan letak juga tempoyak walaupun sedikit. Untuk menyedapkan lagi. Tempat saya sekarang ni kata musim hujan. Musim nak kata musim terkujuh nak banjir pula. Jadi sesuai lah buat hidangan ni dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.